Bajet RM40,000, gold bar atau dinar. Saya ada bajet sekitar RM30,000 hingga RM40,000. Nak pilih yang mana? Gold bar atau dinar? Okey, jom saya bantu. Tapi sebelum tu, boleh save dan share dulu video ini sebagai rujukan akan datang. Berdasarkan harga emas semasa, iaitu sekitar RM700 1 gram, dengan bajet RM30,000 hingga RM40,000, tuan-puan boleh dapatkan sekitar 42 gram hingga 85 gram emas fizikal. Bila dah tahu anggaran gram, barulah senang untuk buat pilihan nak ambil dinar berbentuk bulat ataupun gold bar berbentuk segi empat. Jadi, mana yang lebih untung? Dinar ataupun gold bar? Sebenarnya dari segi potensi keuntungan, kedua-duanya adalah sama. Sebab pertama, harga per gram adalah sama. Yang kedua, spread value juga sama, iaitu sekitar 6 hingga 9% untuk pelanggan yang berdaftar dengan public gold. Dengan bajet tadi, tuan-puan juga boleh campur koleksi, ambil sebahagian gold bar dan sebahagian dinar. Untuk gold bar, boleh pilih dari saiz 10 gram hingga 50 gram. Untuk dinar pula, boleh pilih dari 1 dinar hingga 10 dinar. Urusan jual beli dan jual emas di public gold sangat mudah. Lepas buat bayaran, tuan-puan hanya perlu buat temu janji dan ambil emas di cawangan yang terdekat. Sekarang dah lebih jelas kan? Jadi, bagi yang nak bermula, boleh terus hubungi saya untuk saya bantu langkah demi langkah.